Ni, okay, so ni first day Bella dekat Lijiang. Abang tengok ni hotel cantik weh. Abang tengok kat depan dia pun. Cantik kan hotel dia? Weh, bunga banyak. Abang tengok tu. Abang Bella tunjuk kat hampa. Abang tengok tu. Macam comel bunga dia. Macam colour. Kalau hujan, kita pakai baju hujan. Nampak? Bella dah macam cabai kering lah ni. Tunggu bas untuk ke Blue Moon Valley. Masuk-masuk bas je. Terus kena hirup kat tu. Bau dia memang keng. Dan tempat dia cantik. Tapi orang dia aku tak faham lah. Dia punya pengangkutan awam ni, dia punya bas ke train ke, bau dia maaf cakap. Dah sampai guys. Jom nak tengok. Bella tunjuk kat hampa dia punya tasik. Betul-betul biru weh. Bukan biru sikit-sikit ni. Main-main kalau biru dia tu. Cantik. Kat sini dia pun shoot kahwin juga. Cantik weh. Wah. Pakcik siapa ni? Wah. Dia punya tangga nak turun ni pun dah lawa nak amat dah. Tengok sana. Tengok sana. Wah. Lawa weh. Masya Allah. Ini kalau mahu honeymoon best ni. Aduh. Lawanya weh. Dekat sini lah. Dia pun tiru cerita Avatar. Dia pun tengok dekat sini lah hampa. Ni sebelum jadi tau. Dia bukan dia pun buat. Nampak? Dia bawa tingkek-tingkek elok. Kita ambil view sini pula. Daripada atas. Dekat sini boleh ambil gambar dengan yak juga. Warna putih yak dia tu. Cantik. Boleh hak nak yak pun elok lah tu. Yak-yak ye ni kalau hak ni. Boleh paha putih lah. Okay, kita beli sweet potato. Panas-panas. Satu ni RM10 je. Besar weh. Murah lah kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kau pegang ke? Ya Allah. Takutnya aku. Camelnya. Ya, ye. Camel. Dia bunyi. Sorry. Camel. Siapa nama awak? Hai. Ni hao. Mungkin dia cakap bahasa Cina weh sebab tu dia tak faham. Ni hao. Tak jauh. Okay, kita dah siap dah jalan-jalan dekat Blue Moon Valley. Dan ni kita nak pergi dekat Impression of Lijiang Show. Nak pergi tengok mereka punya culture, tarian mereka apa semua. Ni best ni.